monster kan. Okey geng, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng tekan butang subscribe. Okey geng. So hari ni aku nak try mancing kat sini geng. Orang Teluk Intan mesti tahu geng spot ni. Okey, aku nak try kat sini. Semoga ada hasil lah geng. Semoga mencakup. Kalau ada rezeki yang besar-besar sikit, aku nak tapau curut-curut macam biasa lah geng. Kita release. Okey geng, tanpa melengahkan masa, jom kita terus mancing. Okey geng, sebelum mancing kita makan dulu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan dulu. Alhamdulillah geng, settle dah makan. Jom kita terus mancing geng. Perut dah kenyang, kita terus cast terus. So hari ni setup trevor aku Okuma Nemesis 612 LB. Aku pairkan dengan reel daripada Abu Garcia Max STX. Dan umpan soft rock Kui geng pagi ni, warna hitam. Kalau tak mau nanti kita tukarlah color lain geng. Kita try dulu warna hitam pagi ni. Okay, tu dia geng, soft rock Kui warna hitam. Semoga mencakup. Jom try. Bismillahirrahmanirrahim. Cast off today, balingan yang pertama. Balingan yang kedua. Ketiga. Okay geng, dia tak mau makan lah geng, soft rock geng. Kita tukar geng. Kita tukar. Pakai SP soft plastik geng. Harap-harap naklah dia makan geng. Alright, ini dia. Curut tak lekat guys, curut sahaja. Waduh, tu ada anak dia. Woi, jatuh tu, kita makan dah geng. Aduh,
Jatuh dia ketuk dah. Tak dekat pula. Aduh, habis pi aku, geng. Tak dekat lagi, geng. Oh sayang. Tak lekat depan mata dia makan lagi hari ni. Hari ni, geng, teruklah, geng. Aku kena bully, geng. Berkali dah tak lekat ni, geng. Hai. Tiada rezeki lah, geng, hari ni. Makan. Dekat lagi, guys. Curut-curut makan ni. Setelah dari pagi. Oh, itu pun tak lekat lagi, guys. Tak lekat lagi, geng. Tak lekat, guys. Besar, guys. Ini lain. Ini curut. Curut yang makan, guys. Nampak lagi beli. Jiwa dan raga pandai tubuh ini boneka nalurinya dengan segera kau datang. Oh, guys. Wah, aku tu. Sekali aku. Oh, dekat. Oh, tak ya. Monster, geng. Alhamdulillah, geng. Sampai putus tali aku, geng. Terpaksa terjun, geng.
Teruk aku kena bully geng hari ni. Tu dia bagi geng. Oh, monster. Putus geng. Tadi aku nasib baik dia putus, dia panjang geng. Boleh aku tarik lagi geng, boleh aku ambil. Alhamdulillah. Oh, monster geng. Geng, alhamdulillah. Jadilah geng seekor. Jenuh mujuk dari pagi kan. Akhirnya dia makan juga geng. Soft rock aku geng. Akhirnya dia makan dekat umpan aku geng. Wah. Ni dia geng. Sini monster. Saiz padu geng. Sekejap. Tu dia geng. So ni SP killer aku ni. Okay, kalau korang nak beli SP ni, korang boleh pergi tengok deh. Tu dekat bawah ada link, aku ada letak link. Tu dia SP killer ni geng. Mencakup geng, alhamdulillah. So set geng monster. Terus balik lah ni. Alhamdulillah geng, padu monster geng, saiz idaman geng. 1617 dalam tangan dah ni geng. Aduh geng, alhamdulillah. Mencakup. Jom kita balik geng. Okay geng, so alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk pagi ni geng. Teruk geng, teruk kena bully pagi tadi kan. Baling sentak-sentak tak lekat lah semua kan. Akhirnya geng, dah nak balik geng, dia bagi geng saiz padu geng. Tu dia geng, padu geng, monster. Alhamdulillah, rezeki geng. Untuk pagi ni dah nak balik, dia bagi seekor besar. Alhamdulillah, tak kumpul lah geng hari ni dapat seekor kan. Okay, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah geng, nanti ada rezeki kita pancing lagi kat spot ni. Okay geng, jom balik. Bye bye.